Seorang pegawai British dibunuh dan tanah Melayu mula bergolak. Tahun 1875, Perak, J. W. Birch dilantik sebagai residen British pertama di Perak. Tetapi dasar cukai dan campur tangannya dalam adat Melayu menimbulkan kemarahan pembesar tempatan. Dipimpin oleh Datuk Maharaja Lela, satu rancangan sulit disusun. Pada 2 November 1875, Birch diserang dan dibunuh di Pasir Salak. British bertindak balas dengan melancarkan Perang Perak. Ramai pejuang ditangkap. Datuk Maharaja Lela akhirnya dihukum mati. Peristiwa ini menjadi simbol penentangan awal terhadap penjajahan British di Tanah Melayu. Follow sejarah ringkas untuk lebih banyak fakta sejarah.